kat Bali sama je macam Malaysia. Tapi dia lagi cepat. Macam pukul 6 tu dah cerah. Begitu. It's remind me of Australia. 5:30 dah macam pukul 8 ni. Saya dah siap. Dah siap awal. I did my makeup done. Mam. Hari ni kita nak pergi Nusa Penida tour. So, satu hari ni memang dekat Nusa Penida je. I tak vlog guna kamera sebab memory full. Nanti I tunjuk the full outfit. Sebab sekarang sebab I tengah mandi. Okay, so this is outfit for today. Suka kasut. It's from Zara. Wow. Hujan. Lebih hujan tak nak? Ya, jauhnya ya. Enggak mau aku datang lagi. Mau tidur. Cantik sekali. Ini cantik sekali. Just like guna spek. Okay, sekarang akak jalan. Di situ gelak-gelak kak pandang saya. Okay, tengok saya. Tengok laut lagi kak. Sabar kak. Jalan terus. Sini kak. Lunch. Nasi goreng ayam, watermelon. Ikan goreng. Ayam makan tu je. God. Okay, jumpa makan semua. Masya Allah, cantik sekali. Satu dah jatuh dah. Aku punya apa? Kembang. Apa sekejap lagi panas sekali. Kita nak pergi ke Lincing Beach. Hari ni kita dinner dekat gym banget. So this is outfit. Pakai earring. Cantik tak? Taklah. Kita tengok. Baby saja, baby. Malam ni sepatutnya anniversary dinner night dekat luar, tapi hujan. Hujan lah, aduh. Location dia ni sepatutnya kat luar tu tau, tapi sebab hujan, okey. Sedih, tak apalah. Next time. No more next time dah. It's our dinner. Tak tahulah ikan apa ni, aku dah tak makan ikan kecil. Makan. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu adanya. Siap makan. Happy anniversary to us yang ke-5 tahun. 5 tahun. Saya Happy tak kahwin dengan saya. Pi. Rumah. Tak habis lah tunjuk kapal terbang. My makeup today is so cantik. I do it by myself. Cantik tak? Tengok. Happy anniversary sayang. Ini besar. Tahun depan kita kembar 4 Oh. Kita usahakan kembar 4. Cantik tak? Ni 140 je.
Yang ni yang original, yang ni yang fake. Tapi dia nampak macam sama. So I'm taking this one and saya beli juicy. Morning. So pagi ni kita nak check out. Tada! And then kita nak bertukar hotel. Sayang? Hari ni anniversary kita yang ke 5 tahun. 2025. Happy tak kahwin dengan saya? Tapi Okay, happy anniversary to us. Sampai ni tempat oleh-oleh mas. oleh Bali. Oleh-oleh Bali mas. Pai susu. Oleh-oleh khas Bali ni. Itulah. Dark chocolate. Try lah satu. Ya, aku takut tak muat beg. Ini saya mau ini. Keju. Apa? Smoothie. Ini mau ni saya, ni mau. Beg ni tak tahulah muat ke tak tahu ni. Ayo. Kita di mana Om? Kita di Jimbaran. Jimbaran? Ya ke? Kita di rumah makan Rindu Rasa. Itu teman. Halo guys. Guys. Ni, selamat datang. Okay. Hari ni kita makan nasi padang, ada lado, terung belado, rendang daging, ayam pop, sambal merah, sambal hijau, telur dadah, sayam macam biasa, ayam balado and pucuk ubi. Jumpa makan semua. This is ayam pop. Tak ayam pop. Sedap gila. Dia macam ayam kurma tapi tak kurma-kurma. Kurma tu. Tak. Sedap gila. Nak makan dengan pucuk ubi. Sambal merah. Dan terung balado. Terima kasih. Kat Malaysia tak makan pula pucuk ubi ni. Kat sini dia boleh makan pula. Cantiknya. Wow. Cantiknya ya. Ini cantik gila guys. Hai. Cantik sekali. Halo guys. Halo guys. Ini foto ke video ni guys. Ini video mah, video. Video mau? Okay, kita dekat Pandawa Beach. Cantik kan? Tak ambil yang depan. Set no? Sing. Sing. Okey. Tunjuk lautnya, Kak. Okey, bagus, Kak. Bagus. Tengok laut. Okey, Kak. Cantik, Kak. Cantik. Okey, Kak. Okey. Mantap, Kak. Okay, we are going to Kecak dance. Ni dekat Melasti Beach. Bersama kita punya driver ID and my baby. Baby.
bateri tak ada. Berapa meter bateri tak ada. Tidak lah. Tak tahu. Okay, kita nak tengok kecak dance. Kecak dance. Sayang, sambil tengok sunset je lagi. Ambil gambar. Dan kami mengucapkan selamat datang. Paduka Sri Maharaja Orang Wijaya Perwatakin dayang-dayang kaputra kita menghibur hati Dewi Sita pipi menghiaskannya dan menghancurkan seluruh taman yang Morning. Our last day. Second last day in Bali. Hari ni tak ikut itinerary sebab jauh semua tempat. So kita pergi yang macam yang best-best je. Okay, ni outfit. Banyak pakai slipper kat sini. Side bags. Kemeja. Makeup sikit. Dan saya pakai kasut sebab sandal dia dah putus. Shorts, t-shirt and cap. Okay. Ini kita dah tukar hotel tau. Kita tukar hotel lain. So saya outfit check. Tanah lot. Cantik sekali. Wow. Yang ambil yang ni satu. I love Bali. Betul yang ni. Yang meriah-meriah tau. Ah, cantiknya saya. Keri. Perut. Hujan ni. Hujan ni. Ribut kali. Ni guide kita tak puas sangat bersabar je dengan aku. Kalau dia orang nak lewat Ya. Ia tu malam bercerita, awalnya tak lagi di jalur yang sama. Is the chance that you feel? Kalau tak pergi supermarket tak sah ya. Ni kita beli teh dandang. Sedap weh ni teh dandang ni love. Kita beli yang besar tau. Minum kat hotel ke apa boleh je. Ni wajib beli ya. Boleh yang berapa tak yang? 10? Boleh 10. 10? Ni, cek straw. Semalam tak dapat straw. Cukup. Yang ni. Ni perisa cherry. Ini mahu. Ini wajib mahu ya. Letak kat office sayang ni orang suka. Wangi tahan hingga 8 jam nak bekerja. Dia orang murah kat sini. Sayang pantang je pada orang ni. Geram. Ni murah sekali 37,000 lawan kulit belang tak itu dah beli macam tak ngam. Ini nak 2 dapat. Yalah. Sunscreen RM7. Murah sangat. Ini minyak isinya? Ada
Ada 1 liter. Ada 1 liter. Saya Kamar nomor. okay. Ya, kejap. Kejap. Saya nak ketat kan? Okey dah. Tak ketat sangat kan? Okey. Cuba, okey? Wow! Kan, kita ambil saya boleh? Kita boleh? Boleh. Sampai malam ya, tengoklah aku ni. Saya nak warna purple soft ataupun pink. Okay, ada ni kan 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4. Apa-apa yang ni kot. Namanya Zaidan. Beranak dalam tu. Ambil dia cuci buku. Bismillah. Here we go. Jom, bayar. Ni semua barang-barang yang kita beli. Kita nak letak dekat dalam luggage. Aku tak tahu lah muat ke tidak ya. Ya Allah. Sayang? Saya okey tak? Tak nampak sayang. Masa untuk packing, kita nak balik dah esok. Balik KL. Tak tahu lah muat beg ke tak. Takut esok kena beli beg. Bye, good night. Morning. Kita dah siap-siap nak balik KL. Flight kita malam, tapi kita nak keluar shopping sikit. Kita makan nasi padang. Okay, see you soon. Bye. Ni apa ya? Tak tahu. Ni makan nasi padang. Ini nasi padangnya. Nasi padang payakumba. Sayang. Ada keropok, gulai, nasi. Oh my god. Ni banyak gila korang. Siapa nak makan ni? Okey, jumpa makan semua. Ni tunjang. Saya tak balik korang. Ni apa? Benci. Kita nak ni. Hahaha. Tapi tak sedar diri. KG dah bertambah. Ni mahu. No. Thank you so much. Got mine. Sorry, passenger. Selagi ada uang, selagi itu aku akan belanja. Okay, jom tengok reaction Ayang. Beli food. Tak, food mask. Kan kaki pecah kan. Food mask. Hand cream dengan ni lah, hair mask. Hair mask. Lagi tak? Itu saja.
Beli yogurt, tiramisu ni dia dapat free. Lepas tu caramel cappuccino, mineral water. Semua ni RM27. RM28. Murah. Murah gila perang. Ni kalau kat Malaysia ni dah RM80 dah ni. Sebelum pulang, kita perlu makan Indomie. Let's go. Makan Indomie. Bukan saya nak makan, saya yang nak makan. Iya. Adi pun dah balik. Tadi Adi dah pergi dah. Kita mahu pulang. Oh, sorry. Duit pun sudah habis. Habis dah kucing. Tenaga pun sudah habis. Pakej kembang. Pakej tambah. Hahaha. Duit habis. Badan penat. Cuti pada habis. Marilah pulang. Flight kita orang delay. Kuala Lumpur AK375 955 late arrival ya. Late arrival dia tu 11.15 sayang. So my gorgeous guys.